Jadi selama ini kau ingat pembaziran air ini perkara kecil ajalah ya? Oh, macam tu Faham? Kenapa tak ada air ni? Tangki bocor ke? Ikuin! Bekalan air dalam tangki dah habis lah. Alah, masalah kecil je tu. Tak payahlah nak kecoh-kecoh. Ha? Kau cakap ni masalah kecil? Susahlah kalau tak ada air. Alah, bukannya mustahak sangat pun. Macam mana aku nak ambil wuduk? Mandi, nak buang air besar nanti? Macam mana bibi nak basuh baju dan masak kat dapur? Macam mana aku nak siram pokok bawah sana? Macam mana aku nak minum? Semuanya perlukan air tau. Tapi, selama ini kau yang selalu membazir air kan? Oh. Okeylah. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf sebab terkasar dengan kau tadi. Sekarang ni, kita nak buat macam mana? Nak buat macam mana lagi, Ikuan? Kau kena gali perigi lah. Kat mana tempat yang sesuai nak gali perigi, Queen? Pilih je lah dekat mana-mana yang kau suka. Kalau tak ada? Kau gali je lah kat tempat lain pula. Queen, aku nak tanya kau satu soalan, boleh? Kau ni banyak sangat soalan lah. Macam mana kitaran air berlaku, Air hujan yang turun akan masuk ke dalam tasik, sungai, lautan, bawah tanah dan bertakung semula di dalamnya untuk suatu ketika. Bila hujan sudah berhenti, air akan diserap balik oleh matahari dan berlakulah kitaran air. Oh, faham? Jadi selama ni ada air hujan yang bertakung kat bawah tanah ni. Okey, aku akan gali lebih dalam lagi. Memang tak ada mata air lah kat bawah tanah ni, Queen. Mau penat je aku menggali. Mungkin lubang yang kau gali tu tak berapa dalam lagi kot.